Assalamualaikum. Hari ni kita mai buat menu kai pat pit thai dam dah. Pasti kita mai tengok cara dia lagu mana. Mula-mula itu beragai dalam sudu dah. Lepas tu tepung jagung. Tepung jagung ni dalam 2 sudu kita bakar. Lepas tepung jagung okey kita gelomok dia rata molek dulu dah. Ramai-ramai tepung jagung tu gelomok dengan isi air kita molek dulu dah sebelum kita nak goreng. Ni taruh ni boleh dah ni. Lepas tu mula-mula kita nak goreng tu minyak masuk dulu dah. Lepas tu tunggu minyak panas molek dulu sebelum kita nak buh air masuk tu. Agak atas minyak kita panas dah ke kita buh air masuk kita gelomok tepung jagung saat ni dah. Lepas tu kucar-kucar dia sikit dia tak sewi lekat koli. Air ni kita kena goreng lebih garing dah, jangan lupa kena lebih garing. Ni air kita garing kadar ni boleh dah ni. Kalau agak atas air tu garing tu kan kita kek kita sejak minyak dia dulu belum kita pergi buat kuah dia dah. Minyak kita goreng air ni kita buat tubik dulu dah. Lepas buat tubik minyak dah ke kita buh minyak masuk dulu sikit. Lepas tu buh air putih masuk. Lepas air putih buh bawang merah kita cuci air lain dah. Lepas tu kita tumis dulu, tumis bawang putih dengan bawang merah tu naik bahu dulu dah. Belum kita nak buh kakah dia. Ni taruh ni boleh dah ni. Lepas tu kita buh lada benar dah. Lada hitam dah buh masuk. Lada hitam ni kita dah tumbuk bila air molek dah. Lepas tu kita tumis bi sampai naik bahu dah. Ni kadar ni boleh dah ni. Lepas tu kita buh air masuk. Lepas tu kita buh sok cireng. Sok cireng kita ni kita bakar dalam 3 sudu lebih-lebih dah. 3 sudu setengah lah dah. Lepas tu kita buh sok cili dah. Sok cili ni kita bakar dalam 2 sudu. Lepas sok cili buh sakar dalam 2 sudu setengah. Lepas tu becing ni suka hatilah becing dah. Lepas tu acicak kita bakar dalam 2 sudu dah. Lepas tu jangan lupa dah sop potong. Agak ambil dah 4-5 kali cak dia dah. Lepas buh kakak siap molek dah ke, kita kucawi kakak kita buh tu ke, rata molek dulu dah. Belum dah wih acur molek dulu, belum kita nak buh air masuk. Ni taruh ni boleh dah ni. Lepas tu kita kecak dulu tengok rasa lah hano. Kalau rasa sedap dah ke, kita buh air kita goreng sat ni masuk. Lepas tu boleh ada merah dengan terus masuk. Wi nampak merah wi jangok sikit dia dah. Lepas tu kita goreng wi air tu gelomok molek dengan sok kita buat tu dah. Hopi duk tengok video ni tak, jangan lupa tekan like, tekan share ataupun tekan tiktam video kita tik dah. Ni taruh ni boleh dah ni. Lepas tu kita kek buh pinggir. Ni air goreng lada hitam ataupun kai pat prik thai dam dah serta chong kau tamahan. Hopi tengok video ni cuba royak menu ni lah mana jadi tak jadi. Cuba komen royak bawah tik dah.